Dia daripada sana pun laju main sini masuk dalam KFC. Seorang pemandu kenderaan pelbagai guna MPV Volvo XC90 ditahan selepas merempuh sebuah restoran di Sitiawan, Perak pada Khamis. Ketua Polis Daerah Manjung, Asisten Komisioner Hasbullah Abdul Rahman dilaporkan berkata, kejadian kira-kira pukul 9 malam itu berlaku dipercayai akibat pemandunya hilang kawalan. Hasbullah berkata, siasatan awal mendapati kereta dipandu seorang lelaki berumur 29 tahun datang dari arah Kampung Koh menuju ke arah Sungai Wangi. Apabila sampai di persimpangan lampu isyarat di hadapan restoran berkenaan, pemandu dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke kanan sebelum merempuh bangunan restoran dan melanggar seramai 8 pelanggan. Pelanggan itu terdiri daripada 7 orang dewasa dan seorang kanak-kanak yang berada di dalam restoran itu. Akibat rempuhan itu, pemandu cedera ringan manakala seorang wanita warga Emas berumur 73 tahun yang juga pelanggan restoran tersebut meninggal dunia ketika menerima rawatan di Wad Kecemasan Hospital Seri Manjung, HSM, katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat. Beliau berkata, 7 pelanggan lain termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia lingkungan antara 5 hingga 38 tahun pula hanya cedera ringan dan sedang menerima rawatan di HSM. Oi, baru jadi Gila, aku parking sini kereta. Dia daripada sana pun laju main sini masuk dalam KFC tu Memang gila babi dia ni. Dia langgar traffic light tau. Dia daripada sana, dia brake, tak tahu dia brake kenapa, terbabas sini masuk dalam KFC tu KFC Siawai.